Pesanan khas untuk anda di luar sana, sekarang ni musim jerebu dan kualiti udara sekarang memang teruk. Kalau anda keluar, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Sekarang kita boleh masuk ke kandungan utama video kita. Fresh graduate Malaysia baru habis belajar, hantar resume sana sini, pergi interview, tunggu berbulan-bulan. Akhirnya dapat kerja, tetapi kerja itu pula langsung tak sepadan dengan kelayakan. Dalam keadaan macam ni, tiba-tiba kita dengar cadangan supaya pelarian dan pencari suaka diberi hak bekerja secara sah di Malaysia. Alasannya, kononnya boleh menyumbang sekitar RM3 bilion kepada KDNK negara. Maaf, tetapi saya memang tidak bersetuju dengan cadangan ini. Bagi saya, kalau kerajaan mahu mencipta pekerjaan, cipta pekerjaan untuk rakyat Malaysia dahulu. Bukan untuk pelarian, bukan untuk Rohingya. Rakyat Malaysia dahulu. Mari kita berlaku adil kepada fakta. Laporan Utusan Malaysia pada 20 Ogos 2026 memang mengetengahkan cadangan memberikan hak bekerja kepada pelarian dan pencari suaka. Antara hujah yang diberikan ialah langkah ini berpotensi menambah sekitar RM3 bilion kepada KDNK. Ada juga hujah bahawa pelarian boleh mengisi kekurangan pekerja dalam sektor tertentu dan menyumbang melalui cukai serta perbelanjaan dalam ekonomi tempatan. Saya tidak mengatakan angka itu direka-reka, tetapi kita kena faham apa yang sebenarnya dikatakan. RM3 bilion itu ialah anggaran potensi ekonomi, bukannya kerajaan menerima cek RM3 bilion kiranya pelarian dibenarkan bekerja. Malah laporan tersebut memetik beberapa penyelidik yang berhujah bahawa pelarian boleh menjadi tenaga kerja yang melengkapi pasaran sedia ada. Tetapi saya mahu melihat perkara ini dari sudut yang berbeza. Apa pula nasib tenaga kerja kita sendiri? Dawsam sendiri menunjukkan masalah yang lebih kompleks dalam pasaran pekerjaan Malaysia. Menurut analisis dalam statistik graduan 2024, Malaysia menerima kira-kira 300,000 graduan baharu setiap tahun. Sedangkan penciptaan pekerjaan profesional dan teknikal tidak semestinya berkembang pada kadar yang sama. Akibatnya, sebahagian graduan yang mempunyai pendidikan tinggi terpaksa mengambil kerjaan yang tidak sepadan dengan kelayakan mereka. Dan masalah ini bukannya kecil. Pada suku keempat 2025, Dawsam merekodkan kira-kira 1.96 juta pekerja berpendidikan tertiary berada dalam kategori skill-related underemployment. Apa maksud mudahnya? Orang yang ada diploma atau ijazah tetapi pekerjaan yang mereka lakukan tidak menggunakan tahap kemahiran atau kelayakan yang mereka ada. Jadi apabila saya dengar cadangan untuk memberikan hak bekerja kepada pelarian, soalan saya sangat mudah. Kenapa kita tidak selesaikan masalah tenaga kerja rakyat Malaysia dahulu? Kenapa tidak cipta lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi? Kenapa tidak tingkatkan gaji? Kenapa tidak pastikan graduan kita mendapat pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan mereka? Penyokong cadangan ini mungkin akan berkata, jangan risau, pelarian hanya akan bekerja dalam sektor yang rakyat tempatan tidak mahu. Tetapi kita kena tanya satu perkara, siapa yang menentukan rakyat tempatan tidak mahu? Kalau gaji rendah, keadaan kerja tidak menarik dan peluang kenaikan pangkat terhad, mungkin masalahnya bukan rakyat Malaysia tidak mahu bekerja. Mungkin pekerjaan itu sendiri tidak cukup menarik. Dan kalau kita lihat penyelesaiannya ialah membawa masuk lebih banyak tenaga kerja murah, apakah insentif kepada majikan untuk meningkatkan gaji dan keadaan kerja? Saya bukan mengatakan pemberian hak bekerja kepada pelarian secara automatik akan menyebabkan gaji rakyat Malaysia jatuh. Itu memerlukan bukti. Tetapi risiko persaingan dalam pasaran buruh adalah sesuatu yang kerajaan wajib kaji sebelum membuat sebarang keputusan. Sebab akhirnya kita bercakap tentang peluang pekerjaan yang terhad dalam sektor-sektor tertentu. Dan sebelum ada orang menuduh saya membenci pelarian, saya nak jelaskan pendirian saya. Ini bukan soal benci. Ini bukan soal etnik. Ini bukan soal Rohingya sebagai manusia. Saya bercakap tentang dasar negara. Kerajaan Malaysia mempunyai tanggungjawab pertama kepada rakyat Malaysia. Kalau rakyat sendiri masih bergelut dengan kos sara hidup tinggi, graduan masih menghadapi skill mismatch, pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja di bawah kelayakan dan anak muda masih mencari pekerjaan yang lebih baik, saya tidak nampak mengapa keutamaan kerajaan perlu diberikan kepada pembukaan ruang pekerjaan untuk pelarian. Kalau kita ada kekurangan kemahiran,
melatih rakyat kita. Kalau kita kekurangan pekerjaan berkualiti, tarik pelaburan dan cipta pekerjaan baru. Jangan penyelesaiannya yang paling mudah sentiasa bermaksud mencari tenaga kerja dari luar. Sekarang pun Malaysia menghadapi masalah lambakan pekerja asing. Tengok di KLCC, waktu cuti dah jadi macam Bangladesh. Dan ada satu lagi persoalan yang tidak boleh kita abaikan. Kalau pelarian diberikan hak bekerja secara sah, adakah ia akan menjadi pull factor ataupun tarikan kepada kemasukan baharu? Kerajaan wajib menjawab persoalan tersebut. Kalau Malaysia memberikan peluang pekerjaan secara sah kepada pelarian yang sudah berada di sini, apakah mekanisme untuk memastikan sistem itu tidak menjadi tarikan kepada lebih ramai orang untuk datang? Dan bagaimana sempatan negara dikawal? Ini pun masalah Rohingya tak selesai-selesai untuk berpuluhan tahun. Jadi pendirian saya jelas. Saya tidak bersetuju dengan cadangan pakar-pakar dan penganalisis yang ingin mencadangkan hak bekerja kepada pelarian. Kalau ada 3 bilion ringgit potensi ekonomi, bagus. Tetapi saya mahu kerajaan terlebih dahulu bertanya, berapa banyak pekerjaan berkualiti yang boleh kita cipta untuk rakyat Malaysia dengan strategi yang sama? Kita ada fresh graduate yang ramai. Kita ada pekerja mahir. Kita ada anak muda yang sedang bergelut mencari masa depan. Gunakan potensi mereka dahulu. Malaysia bukan kekurangan manusia. Malaysia perlu lebih banyak peluang yang berkualiti untuk manusia yang sudah menjadi rakyat negara ini. Malaysia first, rakyat Malaysia dulu. Anda perlu lihat dan kita semua perlu lihat bahawa ini merupakan risiko yang kita perlu tanggung jika kita tak fikir secara panjang terlebih dahulu. Masalah Rohingya tak selesai, masalah parti tak selesai, sampai bila-bila pun tak selesai, tambah lagi masalah kepada rakyat negara kita sendiri. Jadi apakah pandangan anda terhadap isu ini? Adakah anda bersetuju dengan pakar-pakar dan penganalisa negara kita? Sharekan komen anda dan jangan lupa kalau anda suka video ini, like, subscribe dan share.